Sebuah insiden melibatkan sebuah lori separa trailer yang membawa muatan tanah telah berlaku di persimpangan lampu isyarat Taman Tas, Batu Lapan, Jalan Gambang, Kuantan. Dalam kejadian yang dilaporkan berlaku sekitar jam 10.10 pagi semalam, lori tersebut dipercayai mengalami kegagalan sistem brek, lalu menyebabkan ia melanggar sebuah kereta Perodua Bezza. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan berkata, siasatan awal mendapati lori berkenaan sedang dalam perjalanan dari Ipoh menuju ke Pekan, manakala kereta Perodua Bezza pula datang dari arah Taman Tas ke Air Putih. Ketika tiba di lokasi kejadian, lampu isyarat dipercayai telah bertukar kepada warna kuning dan pemandu lori mendakwa brek tidak berfungsi seperti sepatutnya. Akibat pelanggaran itu, kereta Perodua Bezza yang dipandu seorang lelaki berusia 34 tahun terbalik dan mengalami kerosakan serius. Pemandu kereta tersebut dilaporkan mengalami lebam di beberapa bahagian badan dan telah menerima rawatan lanjut di Hospital Tengku Ampuan Afzan, HTAA, Kuantan.